Susulan serangan Israel terhadap Iran, beberapa syarikat penerbangan mula batal atau tunda waktu pelepasan. Wartawan Astro Awani Seth Akmal yang menyertai misi talian hayat bersama KOM Malaysia kini berada di Damsyik berkongsi perkembangan terkini. Baik, sekarang saya masih lagi berada di airport Damsyik di mana sebentar tadi pada sekitar jam 12 waktu tempatan kami baru saja mendengar taklimat berkenaan dengan semua penerbangan di lapangan terbang Damsyik telah dibatalkan. Dan juga kita kira bahawa kita telah jangkakan keadaan sebegini akan berlaku kerana ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin memuncak. Namun apa yang kita harapkan adalah akhirnya kita dapat sampai ke tanah air dengan selamat. Tapi dalam masa yang sama, kita bersama dengan orang kuat misi KOM Malaysia, iaitu Puan Nik Marina Datuk Hussein. Jadi Puan, okey. So sekarang dalam keadaan inilah kita dah kandas dekat airport kan, benda nak jadi tak boleh nak dielakkan. Tapi bagaimana untuk Puan melihat sendiri perancangan dalam tempoh yang singkat ni? Well, sekarang ni kita kena tunggu, wait and see what happens. Buat masa ni, hari ni memang cancel lah. Memang kita tak boleh nak balik ke Malaysia hari ni disebabkan semua penerbangan di pusat ni dah cancel. Alright, and right now we're waiting for the airline to give us further advice. Most probably kita akan tinggal di sini another night and then wait and see tomorrow again. The only thing we can do now is pray for the best lah. Okay, last word Kak Marina kepada rakyat di Malaysia sana. We try our best to relieve the pain of others, and we'll try our best to return to our families, inshallah. And we're just hoping right now for everybody's prayers. But whatever it is, our work continues in other parts of the world. So don't stop giving. We will continue, and we are continuing. For now, please pray. Thank you. Baik. Jadi kepada rakan-rakan saya berada di Sarawak ni, rakyat Malaysia dan keseluruhan, insyaAllah doakan kerana kondisi kami di sini masih lagi tenang. Okey juga kalau nak banding dengan kawasan-kawasan kritikal yang lain. Cuma kita berharap supaya tidak berlaku sedemikian di sini. Jadi insyaAllah perkembangan selanjutnya saya akan sampaikan di saluran Muka 1 dan astroawani.com. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam Ramadan, selamat buka puasa.